Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam maju Johor, salam sejahtera. Anda bersama saya dalam program podcast khas yang kita bawakan yang kami beri nama Podcast Iskandar Puteri. Nama podcast Iskandar Puteri sudah tentu kami bersiaran dari Iskandar Puteri Johor Bahru. Saya Ijaz Ramli, hos anda untuk episod pertama kita, iaitu kita namakan episod teaser sebelum kita ke episod-episod terusnya. Terlebih dahulu saya ingin mengajak anda semua untuk bersama-sama like, follow, share dan mengikuti semua rangkaian media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok dan Thread dengan nama Podcast Iskandar Puteri. InsyaAllah dalam Podcast Iskandar Puteri ini kami akan bincangkan pelbagai topik-topik terutamanya yang berkaitan dengan perkara-perkara dan apa jua info yang berlaku khususnya di Iskandar Puteri ini, khasnya di negeri Johor dan di seluruh Malaysia insyaAllah. Apa saja isu kita akan bawakan, politik, ekonomi, berita-berita menarik serta tetamu-tetamu yang kami sediakan untuk anda yang pastinya akan memberi info-info dan respon kepada apa jua yang anda ingin tanyakan. Ada soalan nak kemukakan kami, terus saja ke rangkaian media sosial kami. Dan untuk episod pertama saya akan bawakan anda seorang tetamu yang pastinya antara orang kuat di belakang program yang kita siarkan pada hari ini. InsyaAllah saya akan kongsikan dengan anda sebentar nanti. Terlebih dahulu kita nak kongsikan beberapa perkara, terutamanya kita dah ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi di atas kejayaan membawa negeri Johor sebagai negeri yang termaju untuk 2025 di Malaysia. Tahniah. Saya akan kongsikan fakta-fakta menarik mengenai itu sebentar saja lagi. Dan kedua, ada berita yang menarik yang dibawakan yang kita terima dari Majlis Bandaraya Iskandar Puteri bersempena dengan insya-Allah bulan Ramadan, bulan puasa tak lama lagi, yang mana pertama kalinya Majlis Bandaraya Iskandar Puteri akan menetapkan tapak bazar Ramadan di seluruh kawasan pentadbirannya yang mengadakan bazar-bazar Ramadan pada kadar harga yang paling rendah, terutamanya di daerah Johor Bahru. Di antara bandar raya di negeri Johor ni, Bandaraya Iskandar Puteri menetapkan pada satu kadar saja tapak untuk usahawan-usahawan berniaga, iaitu pada kadar RM270 untuk satu tapak. All in, termasuk semua sekali. Dan itu adalah salah satu perjuangan sebenarnya daripada barisan ahli-ahli majlis yang diketuai oleh Ketua WIP MBIP yang berbahagia Datuk Muhammad Khairi Malik yang juga merupakan Ketua UMNO Bahagian Iskandar Puteri, yang sentiasa mendengar respon, feedback dan maklum-malas orang ramai terutama peniaga, yang mana dengan keberkatan Ramadan yang akan datang ni diharapkan semua mendapat manfaat, di antaranya peniaga-peniaga kecil, juga orang ramai yang akan membeli juadah insya-Allah. Dengan harga tersebut kita harap juadah makanan buka puasa Ramadan tahun ni tak naik harga, okey? InsyaAllah. Sama-sama kita di bulan Ramadan yang berkat ni sambil kita berniaga, insyaAllah kalau boleh sekah-sekah lah ya. Jangan ambil untung lebih. Itu antara yang menarik di negeri Johor. Selain itu, untuk makluman anda, Johor tahun ini meraihkan Tahun Melawat Johor 2026 dan pastinya di Iskandar Puteri satu tempat pelancongan yang sentiasa di-highlightkan dan telah berubah dinaik taraf, iaitu Kampung Sungai Melayu. Yang mana kalau kita cerita sebagai Kampung Sungai Melayu, pastinya berkait rapat dengan Yang Berhormat Datuk Haji Pandak bin Ahmad, Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Iskandar kita, juga timbalan Ketua UMNO Bahagian Iskandar Puteri yang berusaha, itu kampung tempat kelahirannya, dan pada tahun 2026 anda semua dijemput untuk singgah dan melihat sendiri perubahan yang mendadak, yang menarik sebagai satu pusat tarikan pelancongan terbaru di Johor. Walaupun sebelum ini memang
Kampung Sungai Melayu menjadi pusat pelancongan, tapi telah dinaik tarafkan dengan peruntukan khas yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Johor dan juga Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Saksikan sendiri Kampung Sungai Melayu version 2026. Sempena dengan tahun melawat Johor dan juga tahun melawat Malaysia. Banyak lagi kita akan kongsikan dengan anda info-info yang pastinya untuk kita sama-sama sebagai warga Bandaraya Iskandar Puteri khasnya, dan juga kepada semua pendengar kami dan penonton kami di podcast Iskandar Puteri, untuk dapat kita kongsikan dan kita lihat kejayaan-kejayaan dan apa jua yang berlaku di Iskandar Puteri, negeri Johor khususnya, dan di negara kita Malaysia amnya. Jangan ke mana-mana, selepas ini saya akan bawakan tetamu anda untuk episod teaser, episod kita yang pertama ini. Tetamu ini hebat orangnya, banyak pengalamannya, dan kalau dia bercerita, saya risau. Nak potong tang mana tu tak tahu. Tapi apa pun, apa yang akan dikongsikan pastinya pengalaman-pengalaman yang beliau lalui, yang beliau katakan kepada saya, ini masanya untuk dia berkongsi segala apa yang dia ada untuk kita semua. Kita kupas, kita korek apa yang ada pada beliau dan apa yang beliau nak kongsikan. Banyak saya nak tanya ni. Saya dah siap pelbagai soalan untuk dia. Pastinya jangan ke mana-mana. Pastikan anda kekal bersama saya dalam podcast Iskandar Puteri. Kita kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam maju Johor, salam sejahtera. Kembali kita dalam podcast Iskandar Puteri. Sebagaimana yang saya maklumkan, hari ini kita akan bawa tetamu khas kerana kita bersama dengan seorang tokoh politik sebenarnya di negeri Johor dan juga di Iskandar Puteri, yang sebelum Iskandar Puteri namanya Gelang Patah, yang syarat pengalaman dan telah melalui pelbagai era dan perubahan landscape politik. Bukan untuk berdebat, tapi untuk mendengar kisah sebenar di sebalik tabir perjuangan tetamu kita hari ini. Saya lalukan Datuk Abdul Aziz Sapian. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat, Datuk. Alhamdulillah. Terima kasih, Datuk. Kita bersama untuk episod pertama, teaser podcast Iskandar Puteri, Datuk. Terima kasih jugalah menyebut saya untuk bersama-sama podcast Iskandar Puteri. Okay, Tok, kita untuk sesi awal ni, Tok, kita warm up sikit, Tok. Mungkin kita tak masuk lagi isu-isu berat. Mungkin kita nak kenal Datuk Aziz sendiri kan. Dan nama Datuk Aziz Sapian sebenarnya kalau di Iskandar Puteri ni orang kenal lah. Dan singkatannya Tok Aziz kan. Datuk, bila orang dengar nama Datuk Aziz Sapian ni, mereka fikir politik. Tapi siapa Datuk Aziz di luar politik ni sebenarnya? Boleh Tok share sikit kat kita orang ni? Okey lah. Kalau saya nak share berkenaan dengan latar belakang saya. Sebenarnya sebelum saya menjadi wakil rakyat pun, saya tak sepenuhnya dalam politik ni. Sebelum Datuk melangkah politik ni lah. Ya, saya adalah orang berniaga. Sewaktu tu saya adalah seorang pengusaha stesen minyak di Petronas di Pekananas, Kangkapulai, dan waktu tu ada 3 stesen minyak saya di Muar, Pasir. Itulah perjalanan hidup saya sewaktu sebelum saya dipilih untuk menjadi calon di Adun Nusa Jaya. Jadi saya ada niaga dan saya tak terfikirlah dalam perniagaan saya dicabar pula. Diambil untuk menjadi calon Adun Nusa Jaya tu. Sedangkan waktu itu saya pun tidak ada jawatan dalam politik, hanya jawatan sebagai ahli jawatan kuasa bahagian yang dilantik. Tapi dalam masa yang sama juga waktu itu saya menjadi ahli majlis di majlis
Perbandaran Johor Bahru Tengah waktu itu. Sekarang ni Majlis Bandaraya Iskandar Puteri lah. Saya rasa lebih kurang 15-16 tahun jugalah saya menjadi ahli majlis. Itulah pengalaman-pengalaman saya yang saya ada sebagai mentadbir dengan orang awam. Selain daripada saya berpengalaman untuk berniaga, dan saya fikirkan saya akan terus menjadi usahawan berniaga sebagai wakil stesen minyak Bumi Putra lah. Itulah cita-cita saya pada awalnya, tapi apabila saya dipilih dalam keadaan terkejut jugalah, tanpa ada persiapan apa-apa saya. Tapi walau bagaimanapun, kita sebagai orang politik, waktu tu saya tak aktif lah politik. Saya sebagai pemuda, dan selepas itu habis pemuda saya tumpukan pada perniagaan saya. Jadi itulah perjalanan awal sedikit sebanyak yang saya dapat terangkan. Itu. Apa detik yang buat Datuk betul-betul nekat masuk politik pada masa tersebut? Mungkin keluarga atau memang melihat sendiri parti politik yang Datuk sertai itu memang inilah perjuangan sebenar pada masa. Apa yang terdetik? Datuk seorang usahawan ni, Datuk dah ada stesen minyak. Jarang orang berniaga nak. Tak ramai Datuk yang nak menceburkan diri dalam bidang politik. Saya fikirkan pada awalnya kerana kawan. Waktu tu saya pemuda, saya ketua cawangan pemuda. Kawan di peringkat bahagian waktu tu memanggil saya untuk berkecimpung di dalam arena politik. Jadi saya jinak-jinakkan diri lah. Sambil saya berniaga, saya jinak-jinakkan diri di dalam politik. Dan apabila perjalanan politik ni, saya dapat memikir ke depan. Kalau kita ada perniagaan pun, kalau negara yang dipimpin oleh politik tidak kukuh, maka ekonomi tidak stabil, tidak bermakna juga. Kita boleh melangkah lebih jauh lagi. Tapi apabila kita membantu sedikit sebanyak sebagai sokongan kepada negara di dalam arena politik ini, maka di situlah rasanya saya juga adalah bertanggungjawab, salah seorang rakyat Malaysia dan rakyat yang inginkan negara ini maju. Dan saya boleh fikirkan politik ini pasti nak ada. Kalau tak ada politik, macam mana kita nak dibagi takbirkan negara? Dan pentadbir ada mentadbirnya. Jadi kalau kekuatan politik itu tak ada, maka macam mana perjalanan negara ini dengan ekonominya, dengan pendidikannya, dengan segala-galanya lah. Ini semua adalah dirancang oleh kekuatan politik kita. Itu dia. Jadi Itulah antara peranan politik tu yang ramai rasanya yang tak faham. Kalau kita nak membentuk negara kita, negeri kita, dan apa jua nak membentuk rakyat kita macam mana, melalui politik tu ya. Orang di luar sana, dia hanya memikir, aku tak maulah involve politik. Betul, tak mau involve politik. Tapi di belakang sana juga, apa juga masalah-masalah negara ni, mereka ini tak dapatlah nak membantu. Hanya boleh berkata, tengok. Hanya bercakap-cakap saja. Bercakap kosong saja. Tapi kalau kita tahu itu politik, kita mempunyai hak sebagai rakyat Malaysia, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita berhak untuk memilih siapa saja, walaupun kita bukan ada di dalam kelompok-kelompok politik mana-mana. Kita tahu ada kisah Datuk antara sejak dulu lagi tu, UMNO telah mengamalkan memilih calon sekarang ni yang dikatakan available, yang sesuai tu pada waktu itu. Datuk pada waktu itu, macam Datuk cerita, sebagai ahli jawatankuasa ya.
jarang pada zaman Datuk yang bukan ketua bahagian ataupun timbalan ataupun ketua-ketua sayap dipilih menjadi menjadi calon. Jadi UMNO daripada dulu lagi. Tidaklah orang cakap kau nak jadi calon kau kena jadi ketua bahagian, kena jadi ketua pemuda, kena jadi timbalan, kena jadi setiausaha. Tapi mungkin pada waktu mereka menilai Datuk pada saat itu mungkin antara pengalaman sebagai usahawan atau bagaimana tu? Salah. Macam mana yang betul tu? Sebenarnya sekarang ni aja. Oh, Rebut nak jadi ketua bahagian, nak jadi timbalan, lepas tu nak jadi calon. sekarang ni. Sekarang ni, tapi dulu tak macam itu. Masa saya dulu tak macam itu. Saya tak memikirkan pun saya nak jadi ketua bahagian ke, nak jadi timbalan ke, dan nak jadi calon. Tapi saya bertanding pun, waktu itu saya bertanding naik ketua pun, saya kalah, saya pun diamkan diri je. Tak ada pun saya bercita-cita nak jadi calon dan sebagainya. Tak ada masa tu Tak tuan. ada. Memang nak berkhidmat. Tak ada langsung. Cuma sebab saya ada perniagaan saya sendiri. Jadi saya tak terfikirlah tahap saya ni sampai ke tahap menjadi calon wakil rakyat. Tapi bak kata Presiden UMNO sendiri, rezeki itu tak salah alamat. Jadi waktu tu siapa yang jadi ketua, siapa timbalan dan naik, berusaha untuk menjadi calon. Tapi calon dulu, pemilihan calon dulu, dia akan melihat background seseorang, kekuatan seseorang. Begitu juga penerimaan kepada masyarakat. Apa kita buat, apa kemasyarakatan kita. Sekarang ni tak. Sekarang ni bila dah jadi ketua bahagian, timbalan, naib dan ahli jawatan kuasa sendiri, dia akan mempromosikan diri dia. Dulu tak, kita alih-alih saja sendiri. Jadi dalam pemilihan yang masa saya dulu, saya pun tak terfikirlah saya jadi calon. Dan jauh lah. Saya pun tak ada lah jumpa orang tu, jumpa orang ni. Saya tak ada. Jadi ini semua kerja-kerja yang kita akan hadapi sebagai pemimpin adalah kerja-kerja yang betul-betul memperjuangkan hak-hak rakyat, negara dan bangsa kita. Tapi kalau kita mahukan menjadi pemimpin tapi kita tidak ada jiwa yang sedemikian, saya rasa akan gagal. Tak lama. Kalau jadi wakil rakyat pun tak lama. Sebelum kita mendalam lagi berkenaan perkara itu, mungkin Datuk boleh kongsikan apa cabaran paling berat ketika Datuk menjadi adun ni? Tak senang tu nak jadi adun ni. Semua nak jadi macam tu cakap tadi. Apa cabaran paling berat tu? Mungkin boleh share. Cabaran yang pertama sekali, saya tidak dapat sokongan solid daripada UMNO bahagian itu sendiri. Pada waktu itu? Ya. Ada yang rasa... Maknanya kawan-kawan sendiri pun... Ya. Oh, okey. Sebab mereka rasa mereka lebih layak daripada saya. Waktu itu? Tapi Allah SWT menyatakan saya lebih layak daripada mereka. Maka saya dikurniakan oleh Allah SWT menjadi calon. Jadi saya tidak dapat sokongan sepenuhnya. Dan sewaktu saya menjadi calon tu, tak ada satu pun yang nak membantu saya, melainkan wanita UMNO saja. Mendapat sokongan lah daripada pihak negeri untuk membantu kita menggerakkan. Dan Alhamdulillah di atas pengalaman saya sebagai usahawan, pengalaman saya sebagai jadi ahli majlis, saya banyak kenalan-kenalan. Maka banyak kenalan-kenalan yang datang menjumpa saya, mengucapkan tahniah dan memberi sokongan kepada saya. Jadi itulah langkah yang pertama saya. Sebenarnya dulu lebih mencabar lagi daripada sekarang. Ya. Jadi waktu itu Datuk dengan apa yang ada, Datuk tetap teruskan semangat tu, susun sendiri, atur sendiri. Ya. Alhamdulillah sampai berjaya tu. Kita dapat sokongan lebih sebab orang-orang Melayu lebih mementingkan masa depan dia, ekonomi dia, pelajaran anak-anak dia, infrastruktur yang perlu diharapkan daripada kerajaan yang boleh mentadbir pada hari itu adalah Kerajaan Barisan Nasional. Dan majoriti mereka menyerahkan hal ehwal politik pentadbiran tu pada Barisan Nasional. Itu antara kekuatan Barisan Nasional waktu itu tu.
Baik, banyak kita nak tanya Tok Aziz, kita nak kupas saat dia berada di kerusi ahli Dewan Undangan Negeri ADUN itu sendiri. Kalau anda lihat Iskandar Puteri sekarang ini berubah antara keputusan sukar benar Datuk buat waktu itu, melibatkan tanah, melibatkan apa jua yang berlaku di DUN waktu itu, DUN apa tu? Nusa Jaya. Dan sekarang DUN Kota Iskandar. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, podcast Iskandar Puteri bersama dengan the one and only Datuk Aziz Sapian. Kemudian yang Datuk Aziz kongsikan tadi, saat-saat dia menceburkan diri terlibat dalam politik dan akhirnya terpilih menjadi calon, dan politik waktu itu berbeza sama sekali dengan apa yang berlaku sekarang. Melihat sekarang ni Iskandar Puteri tu, Datuk melihat Iskandar Puteri hari ni dengan pelibatan Datuk waktu pembangunan Iskandar Puteri ketika itu, apa perubahan yang Datuk rasa yang paling membanggakan Datuk sebagai seorang wakil rakyat sekarang ni? Sekarang ni kalau kita lihat, kita banggalah apa yang kita rancang telah terbukti. Tapi pada awalnya dulu, sewaktu saya menjadi ADUN Nusa Jaya, kawasan Gelang Patah ni, khasnya kawasan Iskandar Puteri ni, belum dibangunkan lagi. Di situlah perancangan mantan Perdana Menteri yang pertama sekali menerokai Iskandar Puteri ini adalah idea daripada Khazanah, iaitu yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat waktu itu Perdana Menteri kita masa tu, Tun Abdullah masa tu, Abdullah Ahmad Badawi. Dan saya rasa masa tu dia memperkenalkan koridor-koridor. Ya, termasuk koridor selatan ni yang melibatkan Nusa Jaya waktu itu. Kawasan-kawasan tu ada dia punya pembentangan dia daripada Gelang Patah ni, termasuklah Tanjung Bing itu sendiri sehingga ke Desaru, koridor-koridor ni. Tapi pembangunan Nusa Jaya ni ditempatkan hanya satu tempat sinilah, di Gelang Patah ni, yang mana kawasan berapa ribu ekar saya pun lupalah, yang dipunyai oleh KWSP, PNB, Tabung Haji, dan dibeli oleh Khazanah untuk diberikan kepada anak syarikat UEN. Pada awalnya sebelum dijual kepada Tabung Haji, PNP, awalnya adalah renung. Ya, renung. Sewaktunya hak renung, beberapa ribu ekar lah. Itu jam dengan hutan, dengan sawitnya, estate, dan tanah-tanah setinggan hak kerajaan, milik kerajaan negeri. Maka koridor itu telah pun diluluskan, dan waktu tu mula-mula bila dengar je Iskandar nak masuk ni, Khazanah nak masuk, masing-masing wakil-wakil rakyat agak membantah. Sebab dia takut koridor yang dibina ini bukan dah jadi hak milik orang tempatan dan Bumi Putera orang Melayu kita. Tapi bila dah dibangunkan hari ini pun, kalau kita lihat tanah-tanah pun dah dijual kepada pemaju-pemaju UM itu sendiri. Jadi kita tak boleh nak sorok lah. Kenyataannya dulu lain dia punya plan dia, tapi hari ini sudah banyak berubah. Antara yang paling besar ialah pembangunan pusat pentadbiran kerajaan negeri tu di Kota Iskandar yang ada sekarang ni, dan juga pelabuhan Tanjung Pelepas. Itu mula-mula pusat pentadbiran tu memang kita buat di pesisiran pantai. Itu memang dah khas, dirancang dia lokasi dekat situ. Kemudian ada plan-plan lah untuk pelancongan, untuk perumahan, untuk dan sebagainya lah.
Itu juga dengan adanya PTP, Tanjung Bin baru dibina. Jadi jalan yang ada sekarang ni antara Nusa Jaya dengan Tanjung Bin tu, Iskandar Puteri, itu direka daripada dulu lagi lah. Di dalam perancangan koridor tu sendiri. Untuk menghubungkan dan menjadikan satu koridor tu tadi. Itu berjalan dengan baik lah. Mungkin Datuk melihat daripada waktu itu sampai sekarang tu, saya nak tanya tu, apa kesilapan pembangunan yang ada ni yang Datuk rasa kita patut belajar? Macam Datuk cakap tadi, ada pembangunan ni kadang-kadang ada silapnya. Kita kena belajar sesuatu. Kita kalau nak cakap silap pun tak boleh. Hari ini peredaran zaman, peredaran suasana, kita tak boleh nak melawan arus. Kita akur dengan pembangunan, dengan apa yang ada. Sebab saya ni, yang saya nyatakan tadi, saya orang niaga. Kalau dulu saya niaga dengan menggunakan cek, tapi hari ini, zaman sekarang ni orang tak bawa duit dah. Tak ada cash dah tu? Tak ada cash dah. 90% orang akan menggunakan kad. Debit card dan sebagainya. QR lagi tu? QR lagi dan sebagainya. Jadi, mana kita terfikir benda-benda ni akan berlaku? Kita tak terfikir. Begitu juga dengan pembangunan yang kita lancar itu. Mana kita terfikir hari ini kita ada bangunan data center yang dibina. Banyak tu kat Iskandar Puteri. Perumahan yang begitu macam cendawan. Pesat membangun. Sehingga yang saya sedihnya sikit aja lah. Yang dulu saya minta dengan pemaju UM ini tanah perkuburan. Saya tak nampak lah. Belum ada lagi tu? Mana diletaknya ni. Banyak semua tanah-tanah memang dah berharga di sini. Kita tengok macam-macam pemaju yang naik. Ya, tak tahu siapa yang akan. Tanah wakaf pun rasa dah penuh dia tu. Dah penuh dah. Ini yang kadang-kadang masalah kita. Yang lain tu kita tak boleh tahan. Arus ni kita tak boleh tahan. Dia akan berubah. Tak tahulah 10 tahun akan datang macam mana perubahan dia. Dengan bangunan tinggi, dengan apa semua, tak tahu mana kedudukannya. Hari ini kita masih nampak lagi tanah-tanah kampung. Di kampung Tanjung Kupang, di kampung Po, di kampung Pekajang. Kita nampak lagi itu tanah-tanah. Di belah-belah kampung kan? Dikuasai oleh Bumi Putra lagi. Hak orang Melayu. Kita tak tahu besok generasi akan datang. 10-15 tahun lagi tu. 10-15 tahun dah. Pangkat cucu-cucu, cicit-cicit mereka, kita tak tahu. Ada lagi kah? Ada lagi kah? Milik Bumi Putra ya, tu. Sebab ini pun kita tak boleh nak nafikan. Kalau dah satu keluarga tu dulu 5 orang, bila dia dah kahwin, dah membiak apa semua, dah jadi 20 orang. 20 orang dengan 5 ekar ni, apa dia nak buat? Terpaksa 20 kepala, ada yang senang dijual. Mudah. Bila dijual mudah, dia share saja. Dan kita juga yang bangkit, mana pula hak-hak tanah kita? Yang cakap dulu kita yang pegang hak tu. Yang cakap tu bukan ada tak. Kalau dia ada tanah, dia beradik dia dah masuk ke anak dia dah ada 20 orang, tanah 5 ekar. Macam mana nak 20 dibagi? 20 kepala. 20 kepala macam mana nak dibagi? Mungkin Datuk masa dulu dan sekarang pun Datuk kerap bersama dengan kita panggil rakyat tu, ataupun dalam politik kita panggil akar umbi. Mungkin apa suara rakyat ni Tok yang selalu Datuk dengar, kerap Datuk dengar kat bawah ni, tapi sampai-sampai jarang sampai ke atas tu. Mungkin ada tak Tok? Macam isu yang Datuk cakap tadi, hak-hak dia orang ni, kesilapan dekat mana tu? Tak, dia sebenarnya yang kalau kata silap, kita tak ada silap. Itu yang tadi saya cakap. Arus pembangunan ini begitu mendadak. Kita nak tahan akar umbi punya suara pun tak boleh. Dan pada masa yang sama kita mengejar ekonomi, kemajuan. Ya, jadi tak ada. Contoh dia lah. Kalau kita bukan kerajaan tak buat. Kerajaan buat. Perumahan, contoh dia. Mampu milih. Dia bagi subsidi itu, bagi subsidi ini. Tolak.
gaji 5,000 pun Boleh beli rumah. belum tentu boleh beli rumah. Jadi Peluang macam tak ada mana? tu. Peluang dah ada. Kerajaan dah buat. Peluang dah ada. Mana silap dia? Adakah silap kerajaan atau adakah silap kita sendiri? Ini kadang-kadang kalau kita cakap, kalau kita tak nak usaha daripada sekarang, kalau kita tak nak kerja kuat daripada sekarang, apa yang diwadahkan oleh kerajaan, kita tidak akan dapat bersama-sama menikmatinya. Sebab kita sudah jauh tertinggal. Bila kita jauh tertinggal, itu jam barulah kita nak cari duit, nak apa, dah tak ada arti. Maksud Datuk, pokok pangkalnya diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kita kena ikut. Sebagai kerajaan, dia menyediakan apa yang ada. Ya. Tapi kalau macam perumahan Tok cerita tadi, peluang dah ada, sampai kat bank tak lepas. Tak lepas. Itu bukan Nak salahkan siapa? salahkan siapa. Nak salahkan siapa? Orang-orang yang sedemikian bila dia gagal, mula dia hentam balik kerajaan. Jadi macam mana? Bila mula hentam kerajaan tu yang kembali pada Datuk cakap awal tadi, maka bermulalah perpecahan parti-parti politik Melayu atas dasar dia tidak puasan hati sebenarnya pada diri mereka sendiri. Dan parti-parti mengambil kesempatan untuk mengambil orang-orang ini, menjadikan akar umbi dia untuk menghentam balik dengan kerajaan. Padahal pokok pakalnya yang tadi tu cakap diri sendiri tu. Alang-alang tu nak cerita politik, memang kalau dengan Tok Aziz tu maklum anda, Datuk Aziz merupakan ketua perangan UMNO Bahagian Iskandar Puteri waktu ini. Antara ketua perangan yang berpengalaman yang nak kembali ke arena politik, kata Datuk dia nak kongsi apa yang ada sebagaimana yang kita bersama Datuk hari ini. Tok, politik ni tu apa perkara yang paling orang salah faham tentang politik ni tu? Tok melihat orang salah faham politik ni tu. Kadang-kadang bencilah aku politik ni. Tapi dia tak tahu yang dia duduk rumah tu, dia tekan dinding keluar api, dia putar kepala pipe keluar air, dia keluar di jalan raya, anak dia dapat makan ni tu. Mungkin apa yang mereka salah faham ni tu. Dengan adanya pelbagai parti-parti politik yang memeningkan mereka, akhirnya apa yang berlaku sekarang ni tu? Dia yang berlaku sekarang ni, bila kita kurang bercampur, kurang mengikuti, Kurang ambil tahu, akhirnya ada seorang ni macam ejen-ejen daripada parti-parti ni turun, gosip dia, menghasut dia. Maka bila kita kekurangan apa yang kita nyatakan tadi, campuran kita dan sebagainya, kita mudah saja terpengaruh kepada pihak ini. Kalau bila dia dah tahu saja, bila dah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu, maka di situlah yang dia baru nampak itu politik betul atau tak betul, atau scam. Jadi dekat situ baru dia tahu. Kebanyakannya kita lihat daripada akar umbi yang sedemikian, dia sudah menjadi hardcore pihak tertentu. Bila dia pandai sikit saja, dia dah mulalah. Jadi dia tak tahu pula perjalanan sebagai pemimpin ni. Bukan mudah untuk jadi pemimpin. Part ini dia tak nampak. Dia mesti nak pergi, dia nak jadi pemimpin, tapi dia tak tahu apa tugas dan tanggungjawab sebagai pemimpin. Dia nak jadi pemimpin, dia tak nak lalui itu dan dia tak nak faham. Ya. Dia nak keinginan dia je. Keinginan dia saja. Inilah kebanyakan yang ada. Sedangkan kita bila jadi pemimpin ni, jiwa kita kena kental. Iman kita mesti nak kuat. Cabaran sentiasa je ada datang. Dan berbeza tu. Berbeza. Setiap hari berbeza. Lebih-lebih lagi sekarang. Kadang-kadang kita ni kalau iman kita tak kuat, mental kita tak kental, baru orang cocok sikit je, kita dah sebagai pemimpin, kita kena cool down. Bila kita nak memimpin, kita lawan pula serangan-serangan yang macam ini. Keliling untuk diserang. Habis kita. Jiwa pemimpin tu. Ya. Kena ada ilmu begitu. Kalau dulu kita banyak latihan. Biro Tata Negara lah. Ya. Camp di merata-rata tempat. Camp latihan. UMNO itu sendiri pun wujudkan dengan jurulatih. UMNO ada ilmu tu di janda baik. Ya. Bukan saja latihan. Bukan saja
di janda baik tu hanya kita memikirkan politik saja. Tapi kita tidak ada jati diri. Latihan jati diri, latihan jiwa kita kental tak kental. Kalau dulu waktu saya dulu bekas-bekas veteran komando ni menjadi jurulatih kita. Oh, Jadi ini dibagikan semangat kental, fizikal, mental kita. ala-ala komando. Ya, lepas itu barulah kita dibawa kepada isu-isu politik ini. Jadi dia ada dua. Sekarang ni tak ada, kita terus isu politik. Ya, jadi waktu dulu dia tanamkan asas Ya. kekentalan sebagai pemimpin tu. Ya. Wow. Tok, politik hari ni tu lebih keras dan kadang-kadang lebih terbuka macam Tok cakap juga. Apa yang berbeza Tok zaman Datuk berpolitik sampai sekarang pun Datuk berpolitik? Kan ada Tok lihat Kalau nak perbezaan. katakan keras, dulu lagi keras. Banyak yang ditakuti, banyak yang disegani. Ya, dulu Pemimpin-pemimpin dulu. IC ada dulu Tok. Kalau kita nak bezakan di Johor ni, kita ambil lah. Sewaktu saya Menteri Besar, Tan Sri Gani Osman. Nak jumpa dia, tengok muka dia pun seram sejuk juga. Dan kita hormat pemimpin waktu tu. Ya. Respect. Bukan kita takut apa. Kita menghormati dia sebagai pemimpin. Aura dia tu. Tapi sekarang ni kita tak menghormati. Kadang-kadang pemimpin-pemimpin lama ni Adab tu. dia anggap kita ni, padahal kita dah melalui ni semua. Betul. Kalau contoh dia macam saya lah. Orang tahu ke macam mana saya jadi adun sini nak teroka pembangunan Nusajaya ni, nak buat pusat pentadbiran kerajaan tu. Sekarang dah ada. Kalau saya tak keras, Dah ada tu sekarang. stadium dah ada sekarang. Kalau saya tak keras dulu, masuk dekat berita apa semua, saya tak nak. Saya cakap dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar waktu tu dia, dan Sri Gani sekarang ni, saya tak nak apa yang kita rancang ini jadi Gajah Putih. Itu saya. Jadi saya nakkan jaga nama Yang Amat Berhormat sebagai Menteri Besar dan jaga nama saya sebagai adun di pusat pentadbiran yang kita nak bina. Dan waktu itu Datuk menghadapi dilema antara membangun pembangunan dan antara hak-hak yang diperjuangkan oleh orang Melayu yang rata-rata waktu itu saya lihat dia tak nampak apa yang akan berlaku. Ya. Dan Datuk, kalau macam tu Tok, apa Datuk lihat kesilapan yang paling biasa ahli-ahli politik, terutamanya ahli-ahli muda, ahli-ahli politik muda gitu Tok? Ahli muda ni ada silap. Orang-orang muda gitu dalam berpolitik. Cuma yang saya nyatakan di sini dia tak ada silap. Saya memahami bila dia masuk politik ni, dia cuma mikirkan satu-satu tempat dia nak. Itu dia punya mentaliti. Tepat masa tu jawatan. Tempat jawatan di peringkat parti atau di peringkat apa parti boleh bagi kepada dia. So, termasuk lantikan politik itu. Ya. Jadi ini yang sepatutnya yang pertama sekali dia sepatutnya memikirkan masa depan. Masa depan anak-anak dia. Kalau dia tak berjuang daripada sekarang, siapa nak berjuangkan? Sebagai contohlah hari ni, kalau kita dengar dah tak macam dulu lagi dah. Dulu beasiswa banyak. Bantuan-bantuan untuk kita pushkan anak-anak kita. Terutamanya Bumi Putra tu. Bumi Putra, anak-anak kita belajar lebih tinggi lagi. Betul. Supaya menjadi masyarakat yang menggunakan, menjadi pemimpin di atasan masa depan. Menggantikan kita. Itu kita jatuh kepada anak-anak kita. Tapi hari ni, orang anak-anak kita ni tidak mahu menjatuhkan kepada anak-anak mereka pula. Cucu-cucu kita. Masing-masing, ini tadi, bila tak dapat sesuatu, mula. Mula, bukan memberontak saja. Ada pula, ejen-ejen yang saya nyatakan tadi. Yang menunggu je. Dekat situ pula dia, psycho kita, sehingga kita lari daripada perjuangan asal kita. Apa sebenarnya tu makna perjuangan tu kalau kita nak share dengan orang-orang muda ni? Perjuangan dengar perjuangan politik. Perjuangan ni kalau kita di dalam askar, perjuangan ini kita melawan musuh.
Pejuang kita Kita nampak musuh kita tu. Ya. Tapi perjuangan yang kita sebut ni di peringkat berpolitik ini adalah perjuangan untuk menentukan politik itu kuat. Itu sebab kita ada belajar bersungguh-sungguh untuk apabila adanya pilihan raya kita menang. Ini perjuangan kita. Apabila kita menang, kita sudah boleh membentuk kerajaan. Apabila kita membentuk kerajaan, kita mempunyai kuasa. Apabila kita mempunyai, inilah salah satu perjuangan kita. Kita boleh merealisasikan apa yang kita nak. Ya. Dengan kuasa tu. Dengan kita boleh mintakan biasiswa diteruskan dengan kuasa kita tadi. Dengan kita berjuang mula-mula tadi. Bila dah kita berjuang, kita menang, kita merajui kerajaan dan kita boleh minta peruntukan untuk membesarkan jalan. Contoh dia, jambatan yang begitu sesak. Segi-segi lah. Hala tuju pendidikan. Hala tuju pendidikan. Pembangunan yang menjana ekonomi. Subsidi makin hilang tu. Subsidi. Sebenarnya kalau kerajaan kuat, subsidi pun macam dulu juga. Kita mampu BRIM kita ada kan. Asalnya subsidi ini dipikirkan daripada Kerajaan Barisan Nasional. Bagi BRIM awal-awal. Negara-negara lain pun ada bagi. Kita mulakan tu. Ya, kita mulakan. Dan kerajaan pimpinan sampai itu juga menggunakan modul yang sama. Tapi cara yang lain. Nama yang lain tu. Nama yang lain. Jadi modul yang sama juga. Kita boleh bezakan sebagai rakyat. Mana yang bagi lebih. Mungkin kita nak tanya sikit komen-komen Datuk sebagai ketua penerangan. Ketua penerangan antara tak perlu bertanding tu, memang perlu hadir ke Perhimpunan Agong UMNO tu. Jadi banyak mesej-mesej kat dalam tu, antaranya Rumah Penyatuan Melayu dan pelbagai lagi tu. Mungkin kita boleh sentuh tu lepas ni sikit Datuk komen apa mesej yang dibawakan kepada PAU dan apa persediaan kita untuk pilihan raya yang akan datang ni. Kita akan kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Podcast Iskandar Puteri. Kembali dalam podcast Iskandar Puteri, masih lagi bersama saya yang berbahagia Dato' Abdul Aziz bin Safian, mantan Wakil Rakyat Nusa Jaya waktu itu dan kini merupakan Ketua Penerangan UMNO bahagian Iskandar Puteri dan masih lagi seorang pengusaha stesen minyak. Tu ramai tahu tu. So, baru-baru ni kita baru saja selesai Perhimpunan Agong UMNO 2025 tu. Walaupun dibuat pada 2026. Oleh kerana PRN Sabah kita lanjut panjangkan sedikit buat pada tahun ini. Dato' berada di Perhimpunan Agong UMNO tu. Bagaimana Dato' melihat mesej-mesej yang disampaikan terutamanya oleh Presiden pada perhimpunan kali ini yang perlu akal umi tahu tu? Ya, sewaktu perhimpunan PAU baru-baru ini di PWC, saya rasa Presiden berjiwa besar dan dia mendengar denyutan-denyutan daripada akar umbi UMNO ni melalui WhatsApp group, melalui perjumpaan-perjumpaan yang mana mahukan Presiden sendiri membuka pintu seluas-luasnya. Jadi hari ini Presiden dengar keluhan-keluhan ini dan di PAU ini juga beliau berjiwa besar menyuarakan keterbukaannya, membuka pintu UMNO ni seluas-luasnya untuk yang keluar itu masuk kembali. Dan bukan itu saja, dia membuat satu idea yang luar biasa. Dia mahu mengumpulkan orang-orang Melayu ini di dalam satu rumah bangsa. Ini kalau kita kaji, kalau kita pandang ke depan, kalau kita lihat jauh, satu idea yang
untuk memperkokohkan orang-orang Melayu yang selama ini memperlekehkan UMNO. Sebenarnya yang melekehkan UMNO ni adalah orang-orang kita juga. Orang-orang kita yang telah keluar untuk mendapatkan sokongan daripada kawan-kawan kita di UMNO. Inilah cara dia. Untuk melekehkan presiden lah, melekehkan majlis kerja tertinggi dan sebagainya. Seolah-olah kita ni tak buat kerja. Ini kita kena fahamkan kepada rakan-rakan kita yang masih memegang jawatan di peringkat cawangan, bahagian sebagai ahli jawatan kuasa, sebagai ahli UMNO. Kita kena memperingatkan, dan sebagai ahli-ahli UMNO juga yang ada jawatan dan sebagainya, janganlah mudah dipengaruhi oleh hasutan daripada rakan-rakan kita yang telah keluar. Ini jadi tercetusnya lah memperlekehkan UMNO. Apabila UMNO dah diperlekehkan, ada pula desat-desut yang menyatakan pihak MKT sekarang hanya angguk saja. Sedangkan keterbukaan ini adalah terbuka. Kalau kita tengok presiden kita, bukan saya nak menyokong presiden kita lah kan, tapi sebagai presiden saya kena sokong. Dulu dia pun, waktu dia nak jadi presiden, dia pun bertanding, dia terbuka. Kenapa hari ni kita pertikaikan pun? Kita dah pilih dia. Majoriti memilih. Majoriti memilih dia dan dia menang dan dia jadi presiden. Kenapa kita pula pertikaikan? Ini tadi saya cakap. Asal-asal tadi sikap kita sendiri. Sikap kita yang kita tidak dipenuhi dengan nak masuk politik, tidak dipenuhi dengan ilmu politik. Hanya yang difikirkan ilmu kepentingan peribadi dia. Ini bukan daripada bawah saja, daripada atas sampai ke bawah. Mana yang terlibat? Tak semuanya macam itu. Ada juga yang di atas sana, background dia kita dah tahu. Yang ada kekuatan ekonomi dan sebagainya. Betul-betul dia berjuang. Dan UMNO tak pernah ubah daripada sejak dulu tu. Dasar-dasar memilih pemimpin dan semua sama tu. Ya. Apa salahnya? Apa salahnya? Dan kita fikir tak? Waktu kita memerintah, kita mempunyai majoriti kerajaan Barisan Nasional dulu. Paulah tempat kita menentukan nasib masa depan orang Melayu, dan menteri-menteri juga akur dengan keputusan kita. Wak Imam Menteri Pelajaran sebagai masa depan pelajar-pelajar anak kita, ekonomi masa depan hak bangsa kita, pembangunan dan sebagainya. Di situlah tempat kita mencari titik apa yang Kita perlukan. kita kena laksanakan. Dan seterusnya akan dibawa ke peringkat kerjaan sebagai dasar. Ya. Banyak dah kita lihat tu Ya. Dasar-dasar daripada PAU ni tadi kita bawa kepada menteri-menteri, dibawa kepada kabinet. Ada Majlis Amanah Rakyat tu. Amanah Rakyat. Masih kita perjuangkan. Kita perjuangkan. Jadi tu serpihan orang-orang serpihan parti Melayu tu, sebenarnya mereka ni sebenarnya DNA UMNO juga tu. Ya. Yang dia orang nak tarik juga UMNO juga. Dan apa yang mereka bawa di parti mereka sekarang ni, sebenarnya UMNO dah bawa lama tu. Dah bawa lama. Perjuangan Melayu, perjuangan Islam. Itu yang presiden kita kali ini terbuka. Kalau betul-betul nak cerita perjuangan Melayu, nak cerita kekuatan Melayu, bangsa, agama, negara, duduk satu tempat tu. Presiden tidak cakap untuk kita coalition parti tu. Dia nak kita duduk bersama-sama, bincang sebagai satu suara Melayu yang akan mengembalikan kekuatan. Sebab macam Datuk cakap, kita dah berpecah tu. Perpecahan kita itulah macam yang Pak cakap tadi kan. Bila sesuatu yang dia tak dapat, yang dia inginkan tak ada. Yang saya cakap tadi bukan kepentingan masa depan
negara, bangsa tu dah tak ada lagi masa depan diri dia. Apabila dia dah tak dapat sesuatu yang diharapkan, maka dia akan berpecah lah mula. Bila dia berpecah, dia menghasut. Bila dia menghasut, apa yang dia buat tu semua daripada kita juga masa kita bersama-sama. Ya. Tapi apabila dia dah dapat, dia tak boleh laksanakan juga. Nak jadi pemimpin ini, itu saya cakap, bukan mudah. Bila dah dapat jadi pemimpin, tak tahu nak buat apa. Ilmu tu tak cukup. Kalau kita nak contohkan, masa Tan Sri Muhyiddin. Ya. Jadi, dekat 2 tahun, kita tak boleh keluar. Duduk rumah tu. Duduk rumah, tak boleh berniaga, tak boleh buat apa. Macam mana? Begitu juga Ismail Sabri. Apabila dia jadi Perdana Menteri, dia adalah orang ketiga tau. Daripada hierarki parti. Naik presiden. Sepatutnya macam mana pun dia sepatutnya akur dengan presiden. Apa juga mesti dia kena bincang dengan presiden. Parti dia dahulukan. Bukan dia bercerita kepada parti lain. Kalaupun dia nak bersama-sama membuat sesuatu dengan parti lain, dia mesti merujuk kepada presiden. Tapi begitu besar jiwa presiden ni, dia tak ada jawatan apa-apa pun. Waktu itu pun dia tak kisah. Sebab dia menghadapi apa yang disuarakan, menghadapi tuduhan tu tadi. Dia tak ada apa. Kenapa kita jadi macam itu? Sepatutnya saya pun orang yang menghormati Datuk Ismail Sabri jugalah kan. Tapi jiwa tak kental lah. Iman tak kuat. Sedangkan Muhyiddin itu walaupun kita dulu berkawan, Ya, betul. tapi dia sudah parti lain. Dan parti UMNO lah. Tak ada kuasa dia tu. Jadi kita boleh sama-sama fikirkan lah perkara ni. Kena ada ilmu. Jadi itu sebab dia orang-orang bawahan dia. Khasnya kita orang UMNO, kita mempunyai akal fikiran, kita boleh bezakan apa yang saya nyatakan tadi. Ini tapi oleh kerana kepentingan diri sendiri, dapat offer daripada parti lain, kita pun cakap kita ni tak betul. Itu dia. Menghadapi kita rasa tak lama lagi pilihan raya. Kan pilihan raya negeri dulu, baru pilihan raya umum. Datuk melihat cabaran pilihan raya kali ini bagaimana tu? Adakah kita tak cerita ahli parti tu? Mungkin kita mencerita mengenai pengundi-pengundi, rakyat-rakyat ni. Kalau dulu dilaungkan ini kalilah, kita cuba dululah, bagi can lah. Benda tu dah berlaku tu. Dan kita lihat, macam Tok cakap tadi, pemegang kuasa yang mereka pilih tu, bila kita cakap, teruk juga tu. Itu sebab dia tadi saya cakap. Apa Tok melihat cabaran kita lepas ni? Kita kena fikirkan, kita mempunyai akal fikiran. Kita fikirkan. Nak sangat dah dapat. Jadi kita yang saya cakap suruh mikirkan tu, adakah dia buat macam kepimpinan Barisan Nasional buat? Bermakna kalau kita nak balik semula seperti yang kepimpinan Barisan Nasional buat, maka rakyat yang mempunyai sebagai pengundi, mempunyai hak sebagai pengundi, baik orang muda dan sebagainya, dia kena balik memperkukuhkan kita ni, Barisan Nasional ni. Sebab agenda kita tak lari daripada apa yang telah kita laksanakan. Agama, ekonomi, Kita telah buktikan tu. pendidikan, pembangunan, hak-hak bumi putera, semuanya kita laksanakan. Bukan itu jam tak ada MCA, MIC. Dan kita juga, komponen kita bagi hak kepada dia. Kalau dia ada hanya MIC, kalau dia hanya ada 10% atau 17% rakyat dia, takkan dia nak minta sebesar macam kita. Begitu juga MCA. Kita dah adil lah bagi dia. Tinggal dia jaga je. Kadang-kadang nak minta lebih tu jadi bukan-bukan tu. Itu dah tak betul lah. Jadi kita ni yang besar, Parti UMNO ni yang besar, dan majoriti orang Melayu yang ramai,
kita kena lebih. Jadi apabila ini pun dia tak nak fikirkan dari dulu lagi, jadi saya pun tak faham lah. Ini bangsa kalau kita bawa kereta tu kita jalan je. Sempang pun kita langgar juga. Apakah jadi? Jadi dia macam sekarang ni lah. Jahanam tu MIC bercita-cita nak keluar lah apa semua. Keluar masuk. Keluar masuk ikut suka-suka. Janganlah kita ni di dalam satu komponen kita ugut-mengugut. Ini kata orang tu kita cuit-cuit dalam keluarga kita. Kalau rasa sakit, kita janganlah menjerit kuat-kuat. Ini tak. Kita jerit kuat-kuat. Cerita dengan orang lain. Cerita dengan orang lain. Orang lain memanglah mengambil kesempatan untuk memecah belahkan kita. Perkara ni sepatutnya kita kena fikirkan baliklah untuk kita menghadapi pilihan raya yang akan datang. Kita juga mengharap pengundi-pengundi dapat berfikiran terbuka tu. Apa yang berlaku kan, untuk kembali melihat dan memilih pemimpin-pemimpin, dan kita terus terang tu parti yang mereka sebenarnya dah terbukti yang boleh membantu dia lah. Terbukti. Sebut Parti Barisan Nasional tu, satu-satunya Parti Barisan Nasional yang full mentadbir negeri Johor tu. Orang muda MB-nya kan. Kebaduli dia pun orang muda. Esko muda. Pemangku Sultan juga muda. Jiwa-jiwa muda ni dah buktikan tu di bawah pimpinan Barisan Nasional sekarang ni, kita telah berjaya. Tahun lepas kita antara negeri yang mendapat pelaburan tertinggi tu di Malaysia. Dan kita dijangka akan pada tahun ni akan mencecah melebihi 100 bilion tu. Menjadi yang paling maju di Malaysia sampai sekarang dengan pembangunan. Dan benda-benda ni semua, apalagi sekarang ni ada bantuan Kasih Johor, semua dapat tu bukan sekali, 2-3 kali sekarang nak masuk fasa ketiga tu. Dan ini semua tu, apabila sampai pilihan raya, kadang-kadang pengundi ni lupa tu. Masa zaman bosku tu, macam-macam kita bagi tu. Tapi bila di doktrin, diputar belitkan, macam tak ada sumbangan tu. Tapi sampai itulah. Tapi sekarang ni saya tengok kan, doktrin-doktrin ni dah tak laku. Tak laku tu Dah tak laku. Fitrah-fitrah ni dah tak laku. Orang dah semakin faham. Muka tu juga. Yang memfitnah apabila dia dah dapat jawatan, apa ni? Jadi hari ni dah tak ada dah. Jadi kepada pengundi-pengundi yang lebih-lebih lagi yang baru mengundi, jangan kita dipengaruhi dan dihasut oleh parti-parti yang tidak boleh membantu kita di masa akan datang. Hari ni apa yang awak cakap tadi, kalau kita lihat, kita berterusan tau membantu rakyat. Dari segi kalau ahli majlisnya, apa juga masalah di sekitar taman-taman kita, sentiasa kita bersama. Begitu juga dengan agihan bantuan kerajaan ni sampai ke siri pertama, siri kedua, siri ketiga, kita tak pernah kita melaksanakan. Semua peringkat dapat tu. Semua mereka dapat. Begitu juga dengan turun padangnya kita buat semarak subuh dan sebagainya. Begitu juga yang amat berhormat Menteri Besar sendiri turun ke padang, turun tengok lapangan-lapangan pembangunan yang terbengkalai dan yang belum siap ni, supaya menjadi kenyataan seperti yang mereka janjikan itu. Jadi tak ada masa langsung untuk kata orang tu terus saja. Masa itu tak ada masa untuk mereka ni berpolitik banyak. Bekerja, berkhidmat. Kalau nak dibandingkan, kalau kita tengoklah kepada menyerulah saya kepada pengundi-pengundi semua kan, kalau kita tengok parti apa yang begitu aktif untuk membantu rakyat, membuat perancangan dan sebagainya. Mereka juga ada negeri mereka takbir tu. Parti-parti ni. Ada juga negeri. Kalau kita bandingkan. Anak-anak muda bandingkan. Kalau dekat Kelantan, kalau dekat Terengganu, kalau dekat Pahang, Perlis, macam mana? Begitu juga tempat-tempat lain. Kalau kita tengok yang ada campuran-campuran. Jadi kalau kita kuat macam sekarang ni Johor, 40 kerusi daripada 56 adalah Barisan Nasional. Macam mana kita mentadbir?
Kalau kita dapat tambah lagi kursi tu, bukan dapat tambah, kita harap kita macam dulu 56 kita punya. itu memang di Johor tu. Ya. Di Ini- sini lahirnya UMNO tu. Ya. Jiwa orang Johor ni lain ke. Dan kalau kita nak apa yang amat berhormat Menteri Besar kita gagaskan maju Johor 2030 tu, kita kena bagi sokongan tu. Ya. Jangan terbantut. Ni dah maju pasal politik, pembangunan tu terbantut. Betul. Itu yang terjadi pada zaman Moskow. Tun Mahathir tu. HSR kereta pilotnya habis. Bukan habis je. Duit pun habis bayar balik dekat Singapura. Ya. Itu antara keputusan-keputusan yang ada kebencian atau pembalasan politik yang akhirnya kesan dia kepada rakyat Malaysia. Apa tadi pada anak-anak kita tu, pendidikan, pada orang yang memerlukan kesihatan, ini semua perlu berfikir. Mesej Datuk sebagai Ketua Penerangan UMNO dan juga Bekas Wakil Rakyat ni, mungkin Datuk ada mesej kepada pendengar-pendengar kita ni tu. Okey, kepada pendengar-pendengar kita, khasnya rakyat Johor, khasnya pengundi-pengundi Johor, saya selaku Ketua Penerangan UMNO Iskandar Puteri ini, khasnya di kawasan Iskandar Puteri ini, apa yang saya nyatakan tadi, kita kena berlapang dada, maju ke depan, berfikir sejenak, baru kita laksanakan, kembalilah pada kerajaan Malaysia Nasional. Dan saya merayu juga kepada pengundi-pengundi muda ini, tak ada lain melainkan Malaysia Nasional ya akan membantu anda nanti di masa-masa akan datang. Jadi terima kasih kepada podcast Iskandar Puteri yang menjemput saya pada hari ini. InsyaAllah di masa-masa akan datang sentiasa kena jemput saya selaku Ketua Penerangan. Betul. UMNO. Dari semasa ke semasa banyak topik-topik kita akan bincang. Dalam menghadapi perjalanan pilihan raya tak lama lagi tu. Dan pastinya tuan-tuan dan puan-puan, bukan Iskandar Puteri ni bukan cerita politik semata-mata. Ada isi untuk kita fikir, untuk kita bersama-sama menjadikan diri kita, keluarga kita, tempat tinggal kita, negeri kita, agama, bangsa dan negara kita sentiasa dalam genggaman kita tu, dalam kawalan kita tu. Terima kasih Dato' Aziz Safkan. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk episod seterusnya. Pastikan anda terus memantau media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok dan Thread. Anda cari podcast Iskandar Puteri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Ijam Ramli. Assalamualaikum.